Ini hari kita nak dedahkan satu rahsia menu have-have-nya T20 mewah yang korang boleh makan sendiri kat rumah. Okey, mudah je mudah je. Nanti korang tengok video ni sampai habis. Korang follow kalau nak yang lebih-lebih lagi lepas ni. Okey, cuba tengok tu betul. Okey, mula-mula kita kena ada arang Arang pastikan dia sekata. Kalau boleh, arang ni biar dia sekata supaya pembakaran kita pun sekata lah. Arang tak nak terlampau heavy sangat atau api dia akan naik lah bila lemak-lemak yang kita nak bakar tu jatuh. Nanti dia akan jadi overcook ataupun hitam dan jadi pahit. So, apa yang kita nak buat sekarang ni, kita jarakkan dulu bagi dia bernafas sikit. Okey, lepas tu okey, apa yang perlu kita ada? Ni dia. Apa yang perlu kita ada? Kita kena ada kambing perap. Kambing perap ni yang kita pakai ni jenama dia pedas. Kalau korang nak pakai brand lain, terpulang kat korang. Tapi yang penting dia mesti benda yang nak di barbecue lah, nak dibakar. Bakar sebaiknya guna arang. Bila arang dah cantik, bara dah cantik, okey, kita akan letak kambing dulu. Satu keping. Lepas tu ni satu keping. Kita bakar ni, kita tunjuk dua keping okey. Nanti macam mana makan, rasa dia, warna ending dia. So korang tengok sini. Okey. Apa yang kita guna sebenarnya? Itu yang penting. Kambing perap kat mana-mana ada jual. Perapan berbeza. Masing-masing punya perapan lain jenama, lain produk, lain rasa. So, ini dia pedas Dia pedas ni dia agak heavy dengan lada hitam sikit. So, tapi taklah pedas sangat. Okey. Permulaan dia, kalau kau katalah permulaan ni kau nak pakai api besar, semua terpulang. Boleh. Sebab apa tau? Sebabnya dia masih mentah. Tapi bila dia dah nak masak, dia dah start berminyak, masa tu saya akan tunjuk apa rahsia dia. Okey. Kat sini kalau korang tengok, bakar dulu bagi masak. Lebih kurang, korang pusing-pusing lebih kurang dalam 5 ke 8 minit lah. Alih balik-balik dalam 3 minit, 4 minit tu sekali balik dulu pun boleh. Lepas tu kita tengok macam mana hasil dia. Dia perap tu bermaksud, kita dah letak rempah dia apa semua, kita dah seal dia, tak bekukan dia 2-3 hari, baru kita bekukan. Itu maksud dia perap. Bukannya korang letak sehari perap-perap terus beku, itu tak jadi perap. Itu terus frozen, dia punya perapan tak meresap. So, lamb shoulder saja. Yang ni untuk Australia punya. Ini dari Australia punya. Kalau New Zealand biasanya dia kecil sikit. Bahagian dia kecil sikit. Ini Australia. Australia pun boleh pakai. Ketebalan ni kalau korang tengok macam ni lah. Okey. Dia agak-agak dah nak masak. Korang boleh pusing. Kan? Agak-agak dia nampak color dah berubah kan. Tengok dari sebelah ni dia dah jadi gelap sikit. Okey. Korang pusing. Okey. Kalau tebal dia lagi tebal. Kalau kambing korang lagi tebal, korang biar lama sikit lagi lah. Okay, lepas beberapa minit, kau tengok color asap pun dah start berasap dulu. Bermaksud dia punya minyak dia dah start turun, air-air dia dah start turun. Kau tengok color dah cantik kan. Okey, untuk kambing lamb shoulder ni, yang mana ada lemak-lemak sikit, kau tak sesuai buat rare ke, medium rare ke. Yang cantiknya kau buat medium well. Maksudnya sebelum well done. Dia cukup masak lah, tapi tak betul-betul sepenuhnya masak. Tujuan dia apa? Kita tak nak bagi lemak-lemak nanti dia lihat. Lemak, bila ada lemak kambing je, pastikan lemak tu cukup masak. Baru dia punya cair dalam mulut. Okey, ini dah boleh lah. Okey, saya nak tunjuk apa benda yang saya nak tunjuk tadi. Korang mungkin tak tahu. Ramai yang tak tahu benda ni. Tapi benda ni yang saya nak tunjuk ni, dia tak boleh letak awal-awal dalam perapan, semua tak sesuai. Okey, ini nama dia. Okey, ini nama dia. Kalau korang tengok, ni nama dia. Kita pakai paprika powder. Bukan cili serbuk ke, bukan Ni paprika powder. Banyak jenama dalam botol-botol kecil, tapi dia mahal lah. So macam kita pakai banyak untuk buat dalam masakan kita, kita beli yang pack besar lah. Paprika powder. Pastikan paprika powder dia ada yang manis, dia ada yang pedas sikit, dan dia sebenarnya tak sangat pedas pun. Tapi kalau korang nak pedas boleh. Nanti saya ajar cara dia. Okey, macam mana serbuk dia? Ni macam ni. Ini yang kita dah keluarkan, dia macam serbuk kari sikit, tapi dia bukan kari. Ini bukan macam serbuk cili, bukan. Ini paprika daripada capsicum ataupun cili Bangla. Dikeringkan beberapa hari ataupun diovenkan. Lepas tu diorang blend, hancur, serbuk macam ni, baru boleh guna. Ada yang asapkan juga untuk rasa dia smoky sikit. Okey, ini dah boleh dah ni. Ini dah cukup sesuai sebelum dia hitam ke apa. Okey, macam ni Cara penggunaan dia macam ni je. Dan benda ni tak boleh letak awal. Sebabnya bila kau letak awal nanti, dia hangus. Kita tak nak sampai dia hangus kita nak bagi dia just masak je. Cukup-cukup masak. Kalau macam ni tak kata kan, korang boleh kata kan. Dia bagi kena je, bukannya nak beri ria ni, bukan. Kau tahu color dia dah start berubah ke merah-merah sikit, betul? Okey, lepas tu korang balik sekali lagi. Okey, korang letak lagi sikit sebelah dia. Pun sama. Kalau nak pedas, letak banyak sikit. Tak nak pedas, jangan letak banyak lah. Letak sikit-sikit buat rasa je. Okey, ini tak ramai orang tahu Ini kalau korang buat
memang berminyak makan. Berminyak mulut baik. Dia macam tu lah lebih kurang. Okey, lepas tu kau pusingkan sekejap. Kan, bagi dia masak, jaga kita tak nak ada api-api direct. Ni api ni punca daripada lemak-lemak kambing yang dah cair. Dia jatuh bawah. Kita tak nak api. Kalau dia lagi nampak yang tak ni, kau just ratakan sikit. Sebabnya kita nak bagi dia sekata. Bagi merah tu sekata. Kalau kau tengok color dia pun dah berubah. Okey, yang ni tadi pun sekata dah boleh angkat dah ni. Okey, ngam. Ni dah boleh angkat dah. Okey, kita letak tepi dulu sebelum dia. Okey, kau tengok color dia macam mana? Tu. Nampak color dia macam mana? Nampak. Color dia agak sikit merah. Tapi kita makan nanti kita tengok apa hasil dia. Okey Jadi kita dah plating dengan dia. Lebih kurang macam ni lah. Tak kira lah plating ni terpulang masing-masing lah. Kita buat simple je lagi. Tujuan dia kita nak lebihkan, nak cerita pasal rasa dia. Okey, kita ada kat sini standard kita ada kuah asam selera Asia punya. Lepas tu kita ada black pepper sauce. Okey, agak pekat sikit black pepper sauce ni agak pekat sikit. Okey, jadi kita nak cerita lebih pada kambing ni sebenarnya. Kalau kau tengok, okey, kau nampak tak? Tu dia, kau nampak minyak dia sikit tu. Ni bukan minyak ini air lemak dia turun yang dah dicampur dengan paprika tadi. Okey, jadi rasa dia macam mana tang lemak ni kenapa dia agak hitam sikit ni, sebab kita nak dia cukup masak. Okey, nak tahu rasa dia macam mana? Nak tahu rasa dia macam mana, kau tengok Okey, ataupun kita tengok bahagian mana yang masih berjusi, nampak tu minyak-minyak tu. Tu. Air-air dia tu kan masih ada, nampak? Tu. Kalau kita tekan air-air dalam tu masih ada, kalau kita potong tengok dia tak kering sangat Kita pun tak nak dia terlampau kering. Dia masih berair itu keluar. Okey. Nampak dia berair lagi tu, nampak. Tu minyak-minyak air tu masih ada. Kalau nampak tu, air-air dia masih ada. Okey. Rasa dia macam mana? Rasa dia okey ni. Ni kita tak nak cecah pun, kita nak rasa. Rasa paprika yang dicampur dengan kambing bakar. Bismillah. Dia ada rasa smoky tu lebih sikit. Sebab paprika ni ada yang di smoke tau. Lepas tu dia bukan murah macam sebut cili. Okey, sebut cili kalau kau nak buat kat sini boleh campur dengan paprika, tapi bahagian dia lebih kurang paprika tu 2, sebut cili 1 untuk naikkan pedas dia je. Sebab paprika ni tak apa-apa pedas, tapi still kena lah dengan sebab dia dah ada black pepper dalam ni. Okey. Tu pun dah cukup lah. Kalau kita tengok ni nampak tak color dia macam mana? Nampak color dia macam mana? Ngam tak ngam? Nampak hasil tinggalan dia macam mana? Tinggalan dia macam ni. Jangan kau yang samakan paprika dengan sebut cili. Tak sama. Paprika ni dia tak pahit. Tapi kena betul cara masak lah. Kalau kau campur masa perapan tak jadi juga. Dia kena buat macam ni Kita dah ready banyak kali. Ni yang paling sesuai untuk naikkan rasa paprika dia. Cari manis-manis, pedas sikit. Dan campur dengan perapan kambing perap kita memang ngam sangat. Rasa dia lain daripada lain sangat. Jarang nak dapat. Ini yang tahu menu ni tak ramai tak ramai. Tapi dia sangat sedap. Dia sangat sedap Kadang-kadang paprika ni orang guna dengan lemak. Tengoklah. Tengok cara orang masak. Ada yang campur dengan lemak ni tak. Kalau makan ni tak payah cecah. Memang dia rasa yang dia pedas light, tapi dia ada sampai lah. Pedas sikit tu sampai. Bila dia campur dengan dipedas punya kambing perap. Ngam sangat. Jangan overcook. Kambing bakar jangan masak overcook. Ataupun dah well done sangat, jangan. Sebab dia kering. Bila dia kering, dia tak ada juicy. Lagi satu, tang lemak. Tang lemak dia tak boleh tak masak. Itu penting. Bila tak masak, nanti kau makan lemak dia liat. Dia bukan liat macam mana. Dia macam tak puas lah punya. Dia tak boleh nipis. Kambing ni banyak patah larang dia. Dia tak boleh nipis. Perapan dia kena ngam. Kalau tak ngam nanti dia rasa bau. Macam-macam lah. Tebal pun tak boleh sangat. Masak pun tak boleh api. Kalau yang pandai masak, api tu untuk permulaan dia. Bila dia dah nak masak, api tu kena jauhkan. Supaya dia tak nak dia hitam. Tepi-tepi dia akan start hangus dan dia akan keluarkan rasa pahit. Tengok Ana sambil-sambil kita tengok suasana makan petang-petang. Memang lagi sur lah. Orang ni 9 cakap apa tau? Ana, orang ni 9 cakap apa tau? Nyosa tak risau. Korang kena risau. Assalamualaikum.